Pembunuh misteri Zodiac. Pembunuh bersiri yang digelar sebagai The Zodiac Killer sangat terkenal suatu ketika dahulu di Amerika Syarikat. Ini kerana semasa jenayahnya berleluasa, dia sering menghantarkan surat-surat kepada polis atas dasar mengejek mereka kerana dia tidak dapat ditangkap pada waktu itu. Jenayahnya bermula pada tahun 1960-an dan pembunuhan pertama dia disahkan berlaku pada 20 Disember 1968. Mangsa pertama The Zodiac Killer adalah dua orang perempuan yang ditembak mati berhampiran Vallejo, California. Dalam beberapa tahun selepas pembunuhan pertama dia, The Zodiac Killer ni mengaku yang dia telah membunuh lebih daripada 37 orang mangsa pada waktu itu. So, apa yang buatkan dia sangat terkenal waktu tu adalah selepas polis tengah buat siasatan, dia kerap menghantar surat-surat kepada pihak akhbar dan juga polis-polis atas tujuan mengejek diorang. So, surat-surat yang sering dihantarkan kepada pihak akhbar dengan pihak polis ni bukan saja atas dasar ingin mengejek, tapi ada juga kod-kod rahsia yang mengambil masa berpuluh tahun untuk dipecahkan. Salah satu kod rahsia yang paling terkenal yang pernah dihantarkan pada 1969 akhirnya berjaya dipecahkan oleh beberapa orang pemecah kod amatur pada tahun 2020. Selepas kod rahsia itu berjaya dipecahkan, diorang dapati Zodiac Killer ini memberitahu yang dia berasa sangat seronok apabila dia melakukan pembunuhan-pembunuhan dia. Disebabkan kebolehan The Zodiac Killer ni mengelak daripada ditangkap oleh pihak polis berasa amat kecewa pada waktu tu. So, bila pihak berkuasa susah nak tangkap Zodiac Killer ni, dia dah mula rasa angkuh. Di mana ada salah satu surat yang dihantarkan kepada pihak polis, dia nyatakan kat dalam tu, ini kod yang dia cakap lah. Dia cakap, saya rasa tak sabar untuk tunggu filem berkenaan dengan saya akan keluar. Rasanya siapa yang akan mainkan watak saya. Di situ menunjukkan yang The Zodiac Killer ni rasa sangat angkuh lah. Walaupun telah banyak suspek-suspek yang telah dipertimbangkan, di antaranya adalah Arthur Lee Allen, tetapi tiada lagi bukti yang kukuh untuk dijadikan sebagai mengenal pasti siapakah pembunuh Zodiac itu. Sehingga ke hari ini, identiti The Zodiac Killer masih lagi misteri. Okay guys, so kalau korang berminat lagi untuk dengar cerita-cerita jenayah yang mengerikan dan juga cerita-cerita paranormal yang menyeramkan, korang boleh komen, like, share dan juga follow saya dekat page ni, okay?